Gede-gede. Aku jatuh kau tadi. So, tadi dekat atas sempat beli satu botol kecil ni. Bumi dia 3D. Gede-gede. Pagi subuh Jumaat. Cari apa? Balik solat Jumaat. Ya. 84. Sama. Macam 90. Hari tu Oh. kita keluar 90. Okay, kita tengah cari exit gate that is nearest to our hotel. It's around 90. Mesti tiba tak nak keluar daripada sini. Mak oi, duduk dalam kepanasan 3 jam ayat. Tahan kencing, tak minum air, dehydrated. Pengalaman. Baik, aku ada cerita untuk kau balik bilik. JBL lah, cerita aku jatuh Aku jatuh kau tadi. Jatuh gedebuk, sumpah gedebuk. Sumpah yang jatuh. Sumpah jatuh. Okay, enjoy lah. That's it. Jumaat. Esok dah pergi Masjidil Madinah. Haram. Dan datang lagi, jemput aku lagi. Ya Allah. Another hike. Okay, tuan-tuan. Are you ready? InsyaAllah petang ni kita akan panjat apa dah? Macam mana Liz? Okay, lelaki kasut pakai tak? Saya nampak macam pakai slipper. Tak ni ada atas tak? Bawah. Okay. Santai bawah tak apa. Bawah tu ada tempat santai. Tuan-tuan kalau tak naik atas pun, bawah tu dia ada tempat santai. Dia ada tempat mengopi, dia ada tempat mengetih kan. Tak apa, santai, ambil angin kan. Ambil kita panggil apa? Ambil zouk kan. Zouk healing boleh kan. Healing kan. Zouk ni dia maksudnya zouk ni apa bukan itu zouk lain. Itu zouk kelab malam. Zouk ni rasa, perasaan kan. Duduk bawah santai-santai kan. Esok dah ke? Betul? Cuba baca. Aiwa. Kita kat mana? Fighter. Jom. Kita kat mana? Nak buat apa? Kita kat mana? Nak buat apa? Dekat sakit. So basically kita orang dah sampai dekat Jabal Nur. Kuat itu mic. Jabal Nur. So nak naik. Ustaz tadi kata 430 ke 50? 400 meter je lah. Sumpah dia cakap 400. Okay, so Jabal Nur nak naik atas nak sampai ke puncak adalah 400 meter. Aku pernah naik satu bukit Keluang 250 meter ke 200 meter. So double lah. Aku panjat separuh je. So double lah. Ni double. 200 meter je separuh. So aku tak janji aku akan naik sampai atas, tapi aku cubalah. Apa-apa hal, kita tunggu. Kau tengah dicap ke? Jangan tak buat kopi. Tiba. Tiba.
Aku punya. Aku punya. Apa ni? Asal tertiba tengah. Asal tertiba tengah. Okey lah, tak panas sangat. Ya. Tak panas sangat, dia just nice. Just nice. Dia punya angin pun sepoi-sepoi. Lah, suara aku mana? Apa tu? Apa tu? Atas skrin. Atas skrin aku? Oh, suara. Mic. Sepit ke? Sampai sepit ke mic-nya? Oh, main prayer. Western lagi ni. Ini. Oh, Mel. Everywhere is good. Macam ni bah. Bau-bau. Sumpah dia dah beli. Kisah apa ni? Dia kata tak weh tadi. Kisah tak apa lagi tadi? Musbah. Bilas sambil lepaskan. Ni merah ni. Belum lagi ni bah. Sumpah dia buat lah. Cik Haji Bakil ni. Panas, syukur. Musbah. Thank you. Jemaah kita kat sana. Jemaah. Ni Diba beli ni bagel-bagel ni. Alah sini. Best Bakso onta. Siapa yang nak apa nama? Masuk dalam YouTube. YouTuber 35 subscriber. Lalulah kamera aku. Mantap. Elah semah. Oh. Cuba try bay. Sedap betul ke orang kata Okey. sedap? Sedap ke? Tapi try tunggu aku balik lah. Sumpah lambat Oh ni Diba, kita masuk museum ni lah. Museum boleh? Museum ni boleh naik Gua Hira juga. Tapi replika. Okey. Kita flexing lah kat dia. Sampai dulu. Itu Diba, kau nampak bangunan tu? Kita naik sampai situ je. Oh. Semua. Sampai atas. Jam nak panjat ke depan. Yang panjat Panjat sikit. Panjat sikit. Baik. Nak tak? Kau nak try ke? Cuma jalan. Boleh je. Tapi nak mati. Sampai situ tu boleh. Jom kita ikut. Kita Baik dari bas kita aku seorang ke baik? Mana kakak tu? Tu apa? Jadi aku teman kau. Panjat juga. Bagus pakcik. Yang memuncak paling puncak tu. Dekat matahari. Itu. Kau nampak orang? Kau nampak Ibah? Nenek kata tak nampak. Apa dalam beg aku berat sangat. Air. Tadi ringan. Lepas turun kita naik unta Ibah. Punya lepas tu. Semput. Tak boleh lah. Aduh, abuk. Ya, itu dia wakil Sungai Gatom. Selok je lah. Sumpah, dah 100 meter ke belum? Kalau tebaran nasi dulu, kau itu turun ke macam mana? Ada yang berbincang, ada sangat di ke atas Masjidil Haram. Sebab bukit Gua Hira ni memang dua dia tu memang betul-betul menghadap ke Masjidil Haram. Ya. Tapi Yang kau nak naik sini ke? tak digalakkan Sini ke sana? sampai puncak, kita belah bawah. Belum jangan. So nak masuk tu pula. Aku rasa Kena masuk gua. kau tak payah solat dekat atas. Sebab sempit. Kau akan dihimpit. Turun je, solat kat bawah atau kat bilik. 7.30 keluar. Okey. Pukul 7 kau masih kita sampai turun je. Turun je, okey? Okay, dadah. Bye. Bye.
Guna headset aku ni. Bawah. Ni. Oh, jal. Oh, jal. Oh, jal. Oh, jal. Ah, tak apa. Oh, jal. Salam. Kata nak tu. Bukan dari Malaysia ke tu? Kita merancang. Allah yang tentukan. Kita tengok macam ibu. Merancang. Nak pergi ini, nak pergi itu. Tengok akhir sekali. Di atas katil juga. Okey. Mana Gua Hira? Gua Hira mana? Nampak paling tu. Tunjuk sikit. Nampak tak? Bukan kat Ah, sampai dekat bukan checkpoint. Bukan checkpoint. Ni bukan checkpoint. permulaan. Starter. Starting point. Starting point. Jadi Okay, jap. Kenapa Hajar semput? batuk dekat kering. Dekat kering. Jadi diorang akan naik ni. Naik dia ada dua jalan. Satu yang macam ni. Macam gini. Pasir. Satu lagi tangga. Orang bagi cadangan turun tangga, naik macam gini. Oh, biar tak penat. Tak tahulah apa dia orang punya macam mana. Lepas tu dia punya tu tu. Nampak tak? Satu, dua. Yang kedua tu. Yang belah sana, yang belakang ada matahari tu ke? Dia orang tengok aku. Ya. Yang belakang matahari tu ke? Betul, itu adalah Jabal Nur, di mana tempat wahyu pertama Nabi Muhammad SAW diberikan. Diturunkan. Apa nama dia? Surah apa? Surah apa? Comment down below. 38 subscriber kat bawah. Abir, Aira apa? Surah apa? Adra? Abir, Adra, Aira, surah Anaki? apa? Aku tekak. Surah apa yang pertama diwahyukan oleh Nabi Muhammad SAW? Diwahyukan kepada. Diwahyukan oleh. Ayuh semput. Ini dia ayat kata. Anaki. Listen. What's this? Ada. Anaki. It's a camel. Anaki, it's a camel, Anaki. Huh? How many camels do you see? Bird. Four. Bird. 4 camels. Bird pula. Listen. What's that? Anaki. Look at. Apa? Anaki. It's bird. We need a supportive husband Dia siap tolak isteri dia I need. Aku tak tahulah aku kat mana. Tapi aku memang naik mengundur Aku memang naik mengundur. Ini pun sampai puncak yang pertama. Ada kafe. Apa benda kau baca dah sendiri. Tapi nampaklah clock towernya. Nampak tak? Tu. Ni clock tower. Aku tak tahulah apa hasil video ni. Pandai lah kau ya Allah. Masih panjang lagi perjalanan Panjang lagi babe perjalanan. Tu. Aku masih kat sini. Dia ada jual macam macam korang pergi taman tema air. Dia ada jual souvenir and all sorts of makanan, jajan. So sana ada sejadah, adalah piring-piring tu So now nak beli ni. Heaven. Masalahnya sekarang ni aku dah panjat membalik. Aku dah panjat membalik sebab bukit dia curam babe. Curam. Tapi alhamdulillah sebab selipar aku tak licin. So ciao. Macam ni lah Gua Hira punya distrik. Gua Hirak. Cuba nanti aku rekam malam Ni macam biasa-biasa je. Solat kat bilik Oh, ni tiket. Okay, kita akan masuk ke The Holy Quran Museum first. After that, masuk Hirak Museum. Belum. Siap.
Silakan. Ikut dia orang. Bila apa-apa ikut. Wow. Mana baca? Bukan ada translator ke sepatutnya? Kau kena bayar? Dia ada buat briefing. Oh. Oh, faham. Bukan boleh duduk ke? Penuh surah Al-Mudaththir. Surah terakhir surah An-Nas. Al-Quran dulu diturunkan terus, tapi Al-Quran yang Nabi Muhammad ayat sedang membaca. Aku baru sampai sini weh. Bapak penat gila. Update. Sumpah, aku baru sampai sini Weh, aku rasa macam dah 10 kilo jalan. Tapi, sumpah, adakah aku akan berjaya? Let's see. Kuat babe, Andalusia grup kita, cuma aku tak tahulah bas berapa. Tu, yang baju biru tu, tu. Amal Kuat babe dia. Sumpah kuat. Kau pakcik, saya sokong di bawah. Besar. Ya, tangan. Ni adalah tangan. Tu adalah Al-Quran. Ha? Boleh kan? Okey. Tengok. Sebesar apa Al-Quran ini? Masya-Allah. Ui, besar, masya-Allah. Aku dah sampai sini. Aku tak tahu kat mana. Tapi guess what? The puncak is here. Wait for me. Bismillah. 3 days later. Tadi yang aku record video kat sini. Tapi guess what? Rupanya ada lagi kat atas. Weh, sumpah. This is the real scam I swear. This is the real scam. Weh, nampak tak pakcik tu? Pakcik yang baju biru tu. Ni. Naik sama-sama dengan dia. Ni gegapkan sebab tangan aku sebab berangin. Okay.
dalam Al-Quran punya almari tu. Oh. Wow. Bumi dia 3D. Bumi dia 3D. Bumi dia 3D. Mana Malaysia? 3D. Oh, ni ink dia. Ink zaman dulu dia guna ni. Tapi tak tahu macam mana. Masya-Allah. Wow, sakit. Wah. Masya-Allah, masya-Allah. Cuba teka surah apa? Yang mana? Ni. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba kafi. Wah. So basically ini adalah muzium Al-Quran yang korang tengok ni. Banyak Al-Quran zaman-zaman sirah. Zaman-zaman destinasi Cina pun ada. Tadi aku baca. Zaman-zaman sirah. Banyak yang tulis tangan. Memang kebanyakannya tulis tangan. Korang tengok je lah Alah, kau 38 subscriber je. Aku jelaskan macam ramai yang tengok. Mungkin lepas ni, ini dia punya kedai dah. Kedai cenderhati dah kat sini. Jadi mungkin lepas ni kita orang sebelum masuk maghrib, kita orang masuk Muzium Hira dulu. Sebab kalau maghrib dia akan tutup. Okey? Dah, jom. Basically aku baru sampai sini. Tak tahulah ni dah parat mana. Tapi sebenarnya panjang lagi dekat atas. Tu. Kena. Tu nampak. Dekat atas tu. Tapi kau bayangkan aku dekat mana? Sini babe. Aku kat sini weh. Patutkah aku teruskan ataupun teruskan? Patah balik atau teruskan? Lantaklah aku cakap apa. The other side yang bertentangan dengan clock tower. Ya. Situ naik. Ada lagi atas tu. Sikit tapi jauh. Tapi tengok satu benda yang aku sedih. Tengok. Banyak gila sampah. Botol sangat banyak. Literally. And tadi tak sampai nak record. Ada this one boy, not sure Pakistani or Uzbek, bag, anything bag punya kids. Dia balin 2 itin dekat sini. So ni entrance dia. Aku tak tahu. Jom, cuba. So waiting for the guide, Malay guide, before we start our visit in the museum, Hira Cultural District Museum. Supposedly this should be the first museum we have to visit, but we did the opposite and we went for the Revelation Wahyu Museum. Apa? Don't worry, it's fine. You can come at the Jabal Nur. And if you don't have the intention to go up on the Jabal, you can just enjoy down here. There are so many attractions while you are waiting for your family members. Best. So you tak rasa macam outcast lah. Kepada Nabi Adam AS dan juga semasa zaman kehidupan Nabi Adam AS, ya, tak ada terjadi perbuatan kesyirikan.
semua mereka beribadah hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang mana pertama kali terjadi perbuatan syirik dekat muka bumi, dia adalah pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menyembah 5 patung orang-orang soleh. InsyaAllah kita akan melihat kisah Nabi Nuh alaihissalam semua. Silakan ya. Sikit lagi. Nenen boleh. Nenen boleh. Sikit lagi. Nak sampai atas tu, babe. Bismillah. Mesti ibu tengah doakan aku. Assalamualaikum. How are you? How are you? Bye. Cici. بعد آدم استمرت ذريته مدة تزيد على 10 قرون وقال اجعلوا لهم أصناما لتخلدوا أفعالهم الجميلة. Kesyirikan terjadi pertama kali dekat muka bumi. Mereka menyembah 5 patung orang-orang soleh, orang baik. Yang pada mulanya mereka buat patung ini bukan untuk disembah, dia hanya untuk mengenang saja, mengenang jasa-jasa mereka. Sebab mereka adalah orang-orang yang soleh, orang-orang baik. Akan tetapi yang mana setelah datang generasi yang jauh daripada hidayah, anak cucu mereka, syaitan pun menghasut, membisikkan kepada anak cucu mereka hingga akhirnya mereka menyembah patung-patung tersebut. Itulah pertama kali perbuatan syirik dekat muka bumi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dan juga Allah pertama kali menurunkan azab dekat muka bumi, dia berupa banjir yang besar. Yang mana yang selamat daripada banjir, semua yang masuk ke dalam kapal Nabi Nuh AS, semua binatang-binatang masuk dalam kapal Nabi Nuh. Semua yang berada dekat luar kapal, semua mereka binasa, semua terkena banjir, termasuk isteri dan juga anak Nabi Nuh AS. Terus selanjutnya ada kisah Nabi Ulul Azmi yang kedua, iaitu adalah Nabi Ibrahim. Silakan semua. بعد قوم نوح تتابعت الأمم يستمرون زمنا على التوحيد ويكون الحق هو الغالب ثم ينحرفون. Dalam kesyirikan dia terjadi lebih dahsyat. Mereka banyak menyembah jenis-jenis berhala, menyembah bintang, bulan, matahari dan juga benda-benda langit lain. Kemudian Nabi Ibrahim dia mendakwakan tauhid kepada kaumnya, akan tetapi mana kaumnya dia menolak dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga mereka kaumnya membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mana kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk berhijrah ke Mekah ini bersama isterinya Hajar dan juga anaknya Ismail alaihissalam. Selama dekat Mekah, Nabi Ibrahim dia banyak mendapatkan wahyu penting. Di antara wahyu yang terpenting adalah Nabi Ibrahim diberitakan untuk dia mensyiarkan ibadah haji dan umrah. Nabi Ibrahim juga disebut dengan Abul Anbiya, dia adalah bapaknya para nabi. Sebab nabi-nabi selepasnya semua dia berasal daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. InsyaAllah pada kisah selanjutnya kita melihat kisah nabi-nabi daripada Bani Israel, iaitu adalah Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihissalam. Bismillah. Aku dah sampai. Sikit lagi. Literally sikit. Kurang daripada seminit. Bismillah. Chai, Srimani, chai, good chai. This is my second jabal in my entire life. Alhamdulillah. Cik, perasaan? Alhamdulillah. Apa ni rasa? Apa? Semangat masih membara. Kan? Banyak kali Acik potong saya tadi. Okey. Inilah tingkatnya. Basically memang semua orang akan solat dekat sini. Tapi sebab aku boleh jamak, so aku nak dekat bawah je lah. Sebab dia tak terlalu crowded, tapi boleh lah nak solat dekat bawah atau hotel je. Bye. Ini aku nak ambil. Tapi simple lah. This is to Go Hero. Nak turun ada dekat bawah sini. Tapi sangat jam. So aku memang tak berniat nak pergi. Dapat solat pun cukup lah kot. InsyaAllah. قبل ميلاد موسى عليه السلام كان الناس يعانون من ظلم فرعون واستكباره. وكانت المفاجأة أن موسى عليه السلام تربى في بيت فرعون. واحدة كن فكان كلمة الله ليكون رحمة للناس. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Dah on the way turun.
Bismillah. Dok, ini bukit kedua dalam hidup saya. So, ni the Menara Jam. Lepas tu dia ada tangga, dia kena turun bawah, masuk ke dalam Gua Hira. Sebab dia Gua Hira dia ada dekat bawah. Mana itu Gua Hira dia di sini saja, dia sini. Dekat dalam sini dia boleh masuk 2 orang saja. Jadi setelah ni dia tempat menghadap arah Kaabah. Yang hadap kiblat, menghadap kiblat. Kaabah maksudnya. Dekat sana ada kamar. Saiz lebih kurang. Yang ni dia besar sikit. Atas sana lagi kecil. Yang ni dia besar. Replika Gua Hira. Cuba kau masuk dulu. Cuba. Adakah kamu muat? Baik, licin. Nampak mudah bukan? Okay. So sekarang ni tak tahu pukul berapa sebab tadi aku start turun 6.45. Sekarang dah on the way turun nak pergi tempat solat and pergi bus and then we back to our hotel. Alhamdulillah. So basically sekarang dah sampai sini. Ni kedai yang macam supermarket tak silap aku, yang awal-awal tadi. Alhamdulillah dah nak sampai. So turun-turun ni aku tak ada rehat-rehat lah. Cuma berhenti-berhenti untuk ambil video pemandangan sahaja. Tapi kalau nak cakap rehat tak ada. So dah nak sampai dekat bawah. Sekarang ni macam nak beli air je lah setakat ni. Sekarang ni aku dah on the way turun bawah. Daripada naik Bukit Hira, Alhamdulillah habis. Cuma dekat atas tadi tak dapat nak take footage sampai pukul berapa. Nanti suruhlah owner phone ni sendiri screenshot daripada album aku sampai pukul berapa. Video-video yang aku ambil take tu semua, that is the real time lah. So now I'm going back to the base, to the bottom, the base of the Jabal. So dah sampai je, nak rehat sekejap and then nak sambung solat jamak. And then after solat jamak nak menikmati air aku. So tadi dekat atas sempat beli satu botol kecil ni 330 ml, 2 rial. Bila kau dah haus dah macam ni, kau ingat kisah ke 2 rial ke 10 rial ke 5 rial ke? Sebab air yang aku bawa tadi, which is yang dibekalkan, memang literally dah habis sebab dia bekalkan pun separuh bawah, macam suku lah. So sekarang ni aku tak sabar nak sampai bawah sebab 2 benda, which is the first one nak minum air or juice, any juice. The second one nak solat. I mean like of course solat is the first one, but otak tengah tak synchronize. So bismillah. Sekarang ni dah macam suku atau separuh dekat bawah. So nak teruskan lagi perjuangan sampai bawah. Bismillah. Ni keadaan Gua Hira di malam hari. Tu nampak berlampu tu. Aku tak boleh nak zoom jauh. Tapi yang pasti yang berlampu itulah perjalanan menuju ke Gua Hira. So sekarang ni kenapa kita orang ada kat sini? Kita orang tengah tunggu seseorang. Mesti korang tahu siapa. Sebab sebelum ni dah tunjuk mukanya. Okay? Saya santai dulu. Minum kopi-kopi. Slush. Dia yang memilih. Orang tu yang meninggal. Dia yang memilih. Ni view bila dah turun bawah sikit. Cantik lah, subhanallah. Yang kuning-kuning ni memang lampu-lampu. And dia macam ada kabut-kabut sikit. Mungkin sebab dia punya asap debu kot. Tapi dalam kamera nampak cantik dan depan mata pun sangat cantik. Subhanallah. So basically aku berjaya panjat Gua Hira. Walaupun tak masuk dalam Gua Hira sebab sumpah. Tapi alhamdulillah dapat sampai puncak. Let's go, sambung turun. A few minutes later. So ni dekat kafe apa siang tadi nama dia,
Baik, kau jangan carutkan aku lah record macam ni. Sumpah sekarang ni lutut aku dia dah gigil yang macam, pernah tak mata korang macam kelip-kelip? Sekarang tu ni lutut aku macam gitu. So esok pagi ni nak tahu macam mana ni. So bye. Siapa yang nak cabar aku naik lagi, kena bagi aku 1 juta atau 2 juta rial dulu, baru aku naik balik. Lagi. Apa nama? Adra kena bangga dengan aku. Sikit lagi nak sampai bawah. Tadi ada suruh Nebang dengan Diba belikan air, tapi sumpah haus gila. Aku dah beli sendiri. Air 1 rial. Sejuk. So sikit lagi. Bismillah. 12 seconds later. Dah real sampai ke dasar Gua Hira. So sekarang ni nak cari Nebang dengan Diba. Tak tahu dia orang kat mana. Literally dah sampai. Tak rasa nak duduk, tapi nak baring ke bas. Rasanya bas lain dah ada kot. Bas. Ayo. Kakak kita orang dah dekat Golden Orchid. Itu kot di bawah. Itu. Oh, bukan. Biru, dia pakai biru. Cakap dengan dia tak nampak baju oren. Ojol hilang lepas turun. Macam mana ni? Ojol is missing. Ojol. Air kau ni? Air kau kat aku ni? Air kau ni? Dah bekulkan tangan aku tau. Ojol. Aku nak stopkan video, tapi nak rekod muka dia. Ojol. Alah, kata dekat Golden Orchid orang yang berjalan. Ojol. Oh. Sebelah cakap ni bagi kamera tengok. Teruskan je perjalanan. Teruskan. Tu je. Dia dah naik bas. Dia dah naik bas. Okey. Sabar. The moment of truth. Ada jemaah yang dah jalannya dah tak betul dah weh. Aduh, tu. Sabar. Dibuat macam mana aku nak naik bas ni? Kiri kanan aku ada tu. Macam tengok kamera macam. Mana tali? Kameranya dah tak ada tali dah. Ya Allah. Macam nafas. Aku dah bagi tahu apa? Sebelum sampai Mekah. Apa aku cakap? Jangan tanya-tanya soalan lah. Selepas naik Jabal Hira. POV. Aku tak naik pun. Aku dah mengah. Tengok airnya. Meriah. Kau orang terakhir angguk atau geling je. Ada orang lain. Grup kita. Yelah, grup pasal. Rasanya kot. Tak tahu aku mana sayang dia orang. Oh. Tapi kau sampai tu puncak pukul berapa? 7 kot. Tak silap. Tak, 6 lebih. Orang Sungai Gatong hebat. Orang Sungai Gatong kena hebat. Okay. Explain. So sekarang ni kita orang dekat train station to go to Madinah from Mekah.
kita orang dah daripada so ni lah, kalau korang nampak dekat atas ni, dia macam tak banyak benda, dia macam ada tandas, ada tempat solat, macam kopi-kopi, kedai-kedai macam tak ada sangat. So apa perasaan Hajah dah sampai sini, dah keluar dari kota Madinah, kota Mekah? Tadi nak meninggalkan kota Mekah memang sedih, tapi ada lagi satu destinasi yang hendak dituju dan perlu mengabdikan diri di situ, iaitu ada makam Nabi. Bersemangat lagi dan mudah-mudahan diberi kesihatan sehingga akhirnya. Hajah dah sihat dah berapa persen daripada 100%? 60% sihat sebenarnya, tapi oleh kerana semangat yang tinggi dan ingin beribadat kepada Nabi yang 5 tahun sekali tu dapat pergi dengan izinnya, mudah-mudahan akan diberi kesihatan yang lebih baik apabila sampai di Madinah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Lah kok 60%? Ya, macam mana dah berusaha makan ubat, dah segala benda dilakukan, ubat yang perlu semua dah buat dah. Kahaknya dibuang? Buang. Apa ya? Lah itu bekal plastik. Kalau kalau Allah dah memang nak uji, terima. Dengan ujian itu, berdoanya dari Malaysia memang nak sehat, tapi Allah nak uji juga, terima seadanya. So itulah sedikit coretan daripada ibunda. Zas. Okey korang, itulah sedikit sebanyak perjalanan aku dengan family aku sepanjang dekat Mekah ni. Honestly memang susah nak explain perasaan bila ada kat sini. Banyak benda aku belajar pasal sabar, tentang diri sendiri. Paling penting tentang hubungan aku dengan Allah. Ada momen memang penat, ada momen tenang, ada momen kobaran. Ada juga momen yang buat kau rasa kecil sangat. Tapi semua tu pengalaman yang aku rasa sangat berharga. Setiap langkah dekat sini rasa lain macam. Setiap doa pun rasa lebih dekat. Aku harap apa yang aku share dalam video ni sikit sebanyak boleh bagi manfaat atau inspirasi untuk korang juga. Mana tahu mungkin satu hari nanti giliran korang pula sampai kat sini. InsyaAllah. Untuk video dekat Madinah pula, aku tak janji akan ada video. Sebab dekat sana agak sibuk dan honestly tak banyak momen yang aku sempat rakam. Tapi kalau ada waktu nanti mungkin aku akan edit sikit-sikit. Mau kepada simpanan sendiri je. Kalau jadi aku share lah nanti. Dan minta maaf sebab lambat keluarkan video yang terakhir ni. Sebab banyak komitmen yang aku perlu buat. So, jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.